Tiba-tiba bos panggil dan cakap, kontrak awak sampai hujung bulan ni je. Apa anda rasa? Dalam dunia sekarang, tak ada jaminan pekerjaan yang kita akan kekal. Bila ekonomi goyah, syarikat nak kurangkan kos, ramai pekerja diberhentikan. Bila teknologi semakin canggih, pekerja digantikan dengan robot dan AI. Kalau masa tu kita tak ada simpanan langsung, sementara nak dapat pekerjaan baru, nak bayar sewa rumah pun tak cukup. Apatah lagi nak beli keperluan lain. Belum kira nak bagi mak ayah, nak isi dapur, nak hidup. Sebab tu pakar sarankan buat simpanan kecemasan 6 bulan gaji. Dan cara paling berkesan adalah simpan emas sikit-sikit melalui akaun Get Public Gold. Dengan akaun Get Public Gold, anda boleh mula menabung ikut bajet anda sendiri serendah RM1. Emas menyimpan nilai, tak susut macam duit kertas. Bila kita susah, kita boleh jual emas itu untuk survive. Paling best, bila simpan emas dalam Gap, susah nak terpakai. Jadi, kita kena paksa diri simpan walaupun gaji tak besar. Lama-lama cukup 5 gram, 10 gram. Seterusnya, cukup tabung kecemasan 6 bulan gaji. Bila jadi apa-apa, insyaAllah kita boleh survive. Kalau anda kerja makan gaji dan belum ada simpanan kecemasan, jangan tunggu sampai kena buang kerja baru nak sedar. Isi orang kad beg biru di bawah atau komen nak emas sekarang. Saya akan tunjukkan cara simpan emas ikut bajet anda untuk masa depan yang lebih selamat.